Pack Blazing Frost nombor 1/9. Jom kita unpack dan tengok kad apa yang kita boleh dapat. Jom kita tengok kad apa yang kita dapat. Okey, kad pertama sekali kita dapat HP marker. Next kita ada Gopal dan Kuali tier B 140 HP dan 80 attack. Next kita ada Gopal dan Fang tier B 140 HP dan 140 attack. Next kita ada oh memang cantik lah. Ini kita ada Awesome Api. Next kita ada Fang tier B 1 HP dan 120 attack. Next kita ada Cacit tier C 40 HP 40 attack. Akhir kali kita ada Boboiboy Glacier. Memang cantiknya kad ni. Tier A 240 HP 200 attack. Pack Blazing Frost nombor 2/9. Jom kita buka dan kita tengok kad apa yang kita boleh dapat. Kad pertama sekali kita dapat HP marker. Next kita ada Adudu tier B 120 HP dan 1 attack. Next kita ada memang cantik lah dia punya awesome kali ni. Next kita ada Boboiboy Taufan tier A 1 HP 120 attack. Next kita ada Chambot. So memang ada poster Mekamato lah. Tier C 80 HP dan 1 attack. Next kita ada Kepaku Park kad sokongan. Next kita ada inilah yang orang bagi tahu dia, kad sokongan hologram Panglima Pairapi versus Mas Mawai. Pack Blazing Frost nombor 3/9. Jom kita buka dan tengok kad apa yang kita boleh dapat. Kad pertama sekali kita dapat HP marker. Next kita ada Yaya dan Ying tier B 160 HP 120 attack. Next kita ada memang cantik ini Boboiboy Duri. Next kita ada Ying tier C 80 HP 60 attack. Next kita ada Mega Concho tier B 140 HP 120 attack. Next kita ada Tok Haba tier C 40 HP 20 attack. Dan next kita ada Boboiboy Frostfire. Oh my god, cantik gila kad ni. Tier A 220 HP dan 200 attack. Pack Blazing Frost nombor 4/9. Jom kita buka dan tengok kad apa yang kita boleh dapat. Kad pertama sekali kita dapat Dadu, dan kad pertama sekali kita dapat General Cikala tier B 140 HP 1 attack. Next kita ada Boboiboy Api. Next kita ada Boboiboy Blaze tier B 120 HP 140 attack. Next kita ada Kuali tier C 80 HP 80 attack. Next kita ada Raksasa Final Form tier A 220 HP dan 180 attack. Next kita ada Mekamato tier A 120 HP 1 attack. Pack Blazing Frost nombor 5/9. Jom kita tengok kad apa yang kita boleh dapat. Kad pertama sekali kita dapat HP marker. Next kita ada Mas Mana dan Mas Mara kad sokongan. Next kita ada Hammer Gentar. Kita dapat kad sokongan lagi. Next kita ada Awesome Ice. Next kita ada Boboiboy Solar tier B 120 HP 140 attack. Next kita ada Yaya tier B 1 HP 120 attack. Next kita ada Boboiboy Bullying. Dia punya biru punya awak memang cantik lah. Tier A 260 HP 200 attack. Pack Blazing Frost nombor 6/9. Jom kita unpack dan kita tengok kad apa yang kita boleh dapat. Kad pertama sekali kita dapat HP marker. Next kita ada Boboiboy Gempa tier B 1 HP 140 attack. Next kita ada Gopal tier C 80 HP 80 attack. Next kita ada Tokang tier B 1 HP 80 attack. Next kita ada Maripos. Memang cantik Maripos lah. Tier B 140 HP 120 attack. Next kita ada Boboiboy Duri lagi kan. Tu Boboiboy Duri kan. Next kita ada S Boboiboy Gentar. Memang cantik lah dia punya Boboiboy Gentar ni. Tier S 220 HP 100 attack. Pack Blazing Frost nombor 7/9. Jom kita tengok kad apa yang kita boleh dapat. Kad pertama sekali kita dapat HP marker. Next kita ada Boboiboy Api. Next kita ada Boboiboy Ice. Ada Boboiboy Blaze, ada Boboiboy Ice tier B 140 HP 1 attack. Next kita ada Sumorai. Memang cantik ni punya awak. Tier B 180 HP dan 140 attack. Next kita ada Boboiboy Gempa tier B 140 HP 120 attack. Next kita ada Mahajir Ramos tier B 120 HP 80 attack. Next kita ada Boboiboy Blaze tier A 140 HP 1 attack. Pack Blazing Frost nombor 8/9. Jom kita tengok kad apa yang kita boleh dapat. Kad pertama sekali kita dapat HP marker. Next kita ada Boboiboy Ice lagi. Next kita dapat kad sokongan kekal pertama kita, Boboiboy Halinta dan Duri. Next kita ada King Boxer tier B 140 HP 1 attack. Next kita ada Adudu dan Pro tier B 140 HP 1 attack. Next kita ada
Kita ada Boboiboy Taufan. Oh, ni adalah dekat awal je. Tier B 120 HP, 1 attack. Dan next kita ada Boboiboy Ice, Tier A 160 HP, 120 attack. Pack Blazing Frost nombor 9/9. Jom kita tengok kad apa yang kita boleh dapat. Kad pertama sekali kita dapat HP marker. Next kita ada Rocket Fish, Tier B 140 HP, 80 attack. Next kita ada Boboiboy Halinta, Tier B 1 HP, 120 attack. Next kita ada Kupu Trio. Memang cantik dia punya dia punya artwork. Tier B 1 HP, 80 attack. Next kita ada Boboiboy. Weh, comel lah yang ni. Tengok ni muka dia. Memang comel lah yang ni. Next kita ada Tok Kasa, Tier B 80 HP, 1 attack. Next kita ada Boboiboy Sopan. Oh, memang cantik lah dia punya artwork ni guys. Tier A 200 HP, 220 attack.